Okay, Assalamualaikum Doktor. Saya dah siapkan habis lah. Dah finishing semua dah siap. Luar installation semua saya dah pasang. Ini yang hybrid tu kat sini lah. Kalau nak sambung yang hybrid tu buka sambung plug macam biasa. Yang lain tu semua sama je. Cuma yang saya nak update pasal earthing lah. Ni earthing ni tadi pegawai Encik Raja tu dia minta saya sambung je dekat solar panel ni. Kalau tak tarik sini pun tarik ke DB yang kat dalam ni. Tapi sebab ini pun dia daripada DB, so saya tarik dari sini lah. Dan yang semalam saya cakap mungkin earthing ada masalah tu. Encik Raja kata memang bangunan ni pernah ada masalah earthing tu. So dia pun tak tahu lah sebab dia bukan bahagian electrical. Tapi sekarang ni saya dah tarik daripada sini lah, yang dia akan connected terus ke DB yang dalam lab tu. Lepas tu ini yang solar yang baru pasang tu ada dua. Satu, dua. Dia guna junction macam ni kat sini sebab power pun rendah je. Nah, ada bracket 4, 2 untuk sebelah atas, 2 untuk sebelah bawah lah. Ini air channel yang tambahan dari tu. Okay. Turun dan dia masuk ke dalam lah. Untuk wiring tu dia lalu bawah ni. Sudah straight sampai ujung, lepas tu baru masuk ke dalam. Untuk yang dalam drying chamber ni, kompresor ataupun condenser sama je. Ni evaporator. Macam sekarang ni drying chamber ni macam agak panas tau. So bila dia agak panas, dia punya evaporator pun taklah sejuk sangat. Lepas tu yang ini direct solar. So ada cahaya matahari, dia akan terus jalan. So yang belah sini macam ni je. So barang-barang yang asalnya ada dalam ni kat rumah doktor itu saya letak balik. Itu ada yang additional yang hari tu saya buka, saya letak balik kat sini lah. Lepas tu kita tengok yang dekat tank tu. Okay, yang dekat tank ni semua sama, tak ada yang berubah lah. Cuma untuk yang ni tadi saya try kan. Kalau saya kan yang sebelumnya kita ada hose kan, hose naik. Kalau kita mengharap pada dia je, angin yang dekat sebelah drying chamber tu yang turun daripada PVT tu, dia macam tak kuat lah anginnya. So bila saya buka yang sebelah lubang sini yang untuk sensor pun saya buka, dia lebih baik lah. Lepas tu ini sama jenis motornya. Dia sejuk tapi tak adalah sejuk sangat. Tak pasti sebab terlalu panas ke apa, saya tak pastilah. Lepas tu ini switch. Dua ni untuk satu evaporator, satu lagi DVT. So dua switch, dua controller. Satu switch, satu controller ni untuk yang ni lah. So tadi saya try, kalau dia makin laju dia sejuknya kurang. Jadi saya kurangkan lah. Saya letak kat paras 30 macam tu. So ini boleh setting lah, tak salah. Cuma dari segi water harvesting saya nampak macam tak berapa ni lah, tak berapa banyak lah. Tak tahu sebab apa. Sebab udara kering ke, itu saya tak pasti lah. So total dah siap lah, ini saja.